Masya Allah, breakfast dengan view yang macam ni memang terbaik lah. Kat mana kita hari ni? Tonton video ni sampai habis. Okey guys, kita berada di Ngopi di Sawah. Tempat duduk dia memang banyak. Dulu kedai ni dikenali sebagai Warung Bangau Sawah. Oh, dia punya view memang padu, geng. Tambah-tambah sawah padi tengah menghijau lah kan. Tempat sitting dia hampa boleh duduk dekat dangau-dangau. Kan, dangau macam ni, cantik. Lepas tu kat dalam ni pun boleh lagi sitting luar. Dulu dikenali sebagai Warung Bangau Sawah. Tapi sekarang rasanya di rebranding lah. Rebranding kepada Ngopi di Sawah. Jadi dia buka pukul 7 pagi sehingga pukul 1 kalau tak salah. 7 pagi hingga pukul 1 je nak. So tempat duduk, kami pilih tempat duduk di sini. Jom kita tengok menu apa yang kami order hari ni. Masya Allah, subhanallah, lawa geng. Padi nan menghijau. Dalam menu dia, Ngopi di Sawah. Cantik juga menu dia buat. Makanan-makanan tradisional Melayu kita lah. Ada sate, kuih muih, nasi lemak apa semua. Okey, saya tunjuk sabar sedikit lah. Dia punya signature dia nasi lemak. Lepas tu menu kampung. Lepas tu ada menu nasi goreng. Menu nasi goreng ni apa? Cabai kering, ikan masin, goreng semalam, nasi goreng sardin. Saya ambil nasi goreng sardin. Lepas tu menu pulut pun ada. Lepas tu ni menu western lah kalau nak western. Siapa suka western. Tapi saya memang menu Melayu lah. Kami ambil set Malay ni. Dia dapat free kopi. Lepas tu menu berkuah ni saya kena main lain esok ni. Sebab banyak makanan dia hebat-hebat. Saya kena main lain. Nasi ganja pun nasi istimewa. Saya kena main lain. Sate yang banyak ni. Tadi dah ada menu sate. Kemudian ayak-ayak dia lah. Antara yang special dia kata ayak cam ni. Ayak cam ni teh campur kopi. Tapi saya tak berani nak minum lah. Saya takut saya GERD tak berapa nak tumbuh elok lagi. Cendol apa ada. Tapi kena main hari lain. So kita tengok menu apa yang kita makan hari ini. Wow, Cik Na. Nice sedap noh. Ni kat sini cantik. Dia ada ni kopi ceret ni boleh free refill. Free refill? Oh, dia bakal ngarang noh. Cuma yang ni dia set sekali dengan set Melayu tadilah. So, ambil lah. Bismillah. Tapi kopi ni kosong, dia tak bubur gula lagi. Nanti yang bubur sendiri lah nak ejah. Nak manis ke, nak kuah manis ke. Oh, Masya Allah, view cantik lah. Kopi ceret, free refill. Satu dah lah. Satu sudu saja. Kurangkan gula dalam minuman. Cik Na, ni apa dia? Okey, dia kata menu special. Tapi dia ada hari-hari dia lah. Tapi sekarang ni memandangkan musim durian. Roti jala. Roti jala apa ni? Pandan lah. Tu ada sawo. Sawo durian ni. Kuah durian. Siapa yang suka makan durian boleh lah main. Tapi belakang tu? Saya tak makan durian. Yang ni macam biskut. Macam biskut cicah kopi O kot. Ni orang alam. Orang alam. Orang alam. Legend. Kita dah sampai. Ni nasi apa bang yang ni? Nasi goreng sardin. Nasi goreng sardin. Nasi goreng sardin. Mantap. Terima kasih bang. Omelet daging. Omelet daging. Tak ada pun? Ni untuk rasa. Oh, terima kasih ya Allah. Oh, ni signature dia. Signature omelet daging. Menu western punya. Menu western. Okey, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih bang Nah. Terima kasih ni bos belanja ni pula nak suruh rasa kot yang ni. Okey. InsyaAllah kita cuba rasa. Weh, tengok weh. Oh, macam betul macam nak kenal. Masya-Allah, mantap lah. Oh, mantap set ni. Set Melayu hebat, baju pun lawa nampak. Oh, bos kita. Okey dah. Mantap. Terima kasih. Alright, kalau weh padu weh makanan dia weh. So ayak ni. Wow. Set dia hebat noh. Set Melayu ni ada nasi lemak, ubi cicah dengan nyok apa semua, dengan kuah ni pek ngah. Lepas tu sekali dengan sate. Lepas tu dapat free kopi ni RM20 je. Memang murah. Alamak, ada lagi. Matilah kami. Kena. Cucuk kodok tu dia. Dia mari dengan cucuk kodok. Sebelum 4 malam. Oh, ni menu memang ada jual ni tau. Ada jual ni. Banyak lagi ni kita bagi rasa. Oh, dia penatnya RM5 banyak lagi. Oh. Nah, bang main makan kali bang. Ni. Tak boleh habis kaya ni. Menu ni gila-gila. 2 orang jenuh nak habis weh. Jangan lupa. Jangan tak mai. Memang padu. Jangan lupa like, komen, share. Support bisnes orang kita. Assalamualaikum.